Dia nak tengok cerita dengan bos, WWE semua benda lah. Cepat lah benda. Panas. Kau tak pergi ke? Biasa lah. Kau tak tahan panas. Aku adrenalin. Selamat. Ya budak, ni kau. Sekejap. Kau duit tak? Tak ada. Aku lah bapak kerja besar, ribu. Tipu lah kau ni. Kau macam? Ni. Apa ni? Mabuk tak ada. Takkan mak bapak tak ada duit bagi duit? Ha? Bukan ni. Tengok, bos. Hei. Nak kena pukul ni. Ha? Bapak kau beli baju branded. Kata kau tak ada duit. Dia pun nak branded juga. Kau aku kontrol eh. Tak ada buka baju lah. Tak ada. Kau melawan je lagi. Asal nak buat jahat ada je hero tu. Hoi, nak bully budak kecil, nak lawan orang besar sikit. Besar, orang punya suka nak betul budak kecil, nak betul budak besar. Lu apa besar? Bos tak pasang ke nenek apa bos? Tak kotai apa ni nak pasang budak kecil. Aduh. Bising lah. Hoi, kau nak jadi hero, fikirlah masak-masak sikit. Kami ni 3 orang. Kau tu seorang. Serang. Nanti langgar basikal aku ni. Otak nanti aku pun beli mahal ni. Kau dah. Semua boleh? Okey. Hoi, budak. Wah! Hoi, jalan tempat lain lah. Ni semua nampak. Jom. Dekat mana ni? Macam mana kita boleh duduk sini? Jadi kata nak tempat lain. Dah jangan banyak cakap lah. Kita habis aku. Okey, jom. Ular! Ular lah.
Berhentilah buat jahat. Tak ada maknanya. Lebih baik kau pergi cari kerja. Aku minta maaf. Dahlah, insaflah. Sampai bila dunia ni aman? Selagi ada orang jahat. Dahlah, baik kau balik. Taubat. Sampah. Mana budak lain? Dekat jalan 13 truk minum. Macam mana 3 orang boleh kalah dengan budak seorang? Aku nak kau pergi cari identiti budak ni. Kau cari budak ni, kau cari rumah dia. Kali ni, biar aku sendiri yang selesaikan dia.